Kita tak reda duk menyanyi lagu P. Ramlee ni, Engkau Laksana Bulan. Itu contoh orang tak reda. Amran nama dia. Cerita penarik beca. Oh, kau cabutlah nyawaku. Nampak? Oh Tuhanku, mengapakah kau seksakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan? Apa pasal kau nak tanya Tuhan? Yang patut diharamkan lagu tu. Lirik tu tak kena. Yang mana boleh cipta lirik, ubah lirik. Sebab apa? Pertikai. Kenapa saya miskin? Kenapa saya susah? Kenapa saya buta? Kenapa saya jadi anak yatim? Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan, nikmat pada kita. Yalah Ustaz ada bapa, tak apalah. Saya daripada kecil tak ada bapa. Apa nikmatnya? Nikmat awak tak ada dosa dengan bapa. Nikmat tu. Belum tentu ya awak ada ayah, awak ada pahala dengan dia. Belum tentu lagi tuan-tuan. Di dalam kehidupan kita ini, kita akan bertemu dengan 4 perkara. Setiap hari kita akan bertemu dengan 4. Yang pertama, bertemu dengan nikmat. Allah Ta'ala bagi kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Banyak nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Semua orang dapat nikmat. Baik Islam ke, tak Islam ke, beriman ke, tak beriman ke, nikmat Allah Ta'ala bagi. Sebab Allah Ta'ala sebut, dia tu maha pemurah. Allah ni maha pemurah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah tu menjadikan dia tu dengan satu sifat. Nama dia apa? Rahmah. Kasih sayang. Belah kasihan. Maka Allah tak pernah mengurangkan. Dan tak akan terkurang pun kekuasaan Allah dengan sebab memberikan nikmat kepada kita. Maka apa yang kita kena buat kalau kita mendapat nikmat daripada Allah? Syukur. Ada ustaz, dia kena tunjuk ke ustaz? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang engkau dapat itu hendaklah engkau sebut. Kau cakap. Jadi ulama-ulama membahaskan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apakah makna sebut itu? Ada yang kata, bila kita dapat nikmat, kita kena sebut nikmat tu. Alhamdulillah, Allah bagi kat saya rezeki. Allah Ta'ala bagi kat saya kebun durian. Alhamdulillah. Sebut. Yang kedua, maksud sebut itu apa? Pakai. Tuan-tuan, kita dapat nikmat sekarang, guna. Kita dapat nikmat sekarang, guna. Jangan tak guna pula. Ada rumah tak duduk, ada kereta tak jalan, ada baju tak pakai. Pakai. Sebab Nabi sebut Allah Ta'ala suka nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita pakai. Sampai ada seorang laki-laki datang mengadu pada Nabi SAW. Dia datang, dia mengadu pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya pergi rumah sahabat saya. Rumah kawan saya di hujung sana. Jangan katakan nak masuk, jemput, nak bagi saya minum secawan pun tak ada. Boleh tak kalau dia datang rumah saya pun layan macam itu. Datang ke rumah orang, jemput masuk pun tidak, jamu air secawan pun tidak. Boleh tak kalau dia datang rumah saya buat balik macam mana yang dia buat? Nabi kata jangan. Buat lebih baik daripada apa yang dia buat pada kamu. Dia tak jamu kamu air, tak jemput masuk pun. Kalau dia datang nanti, tuan-tuan, sembelih kambing bagi dia makan. Nabi ajar buat lebih baik daripada dia. Maka laki-laki dia pun patah balik. Bila dia patah balik, Nabi panggil dia sekejap. Kamu tidak ada harta? Ada. Apa harta kamu? Kambing ada, ini ada. Kenapa kamu tak jual barang seekor? Belikan pakaian yang bagus, kasut yang bagus, supaya nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, kamu pakai. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu kata ulama, itulah makna zuhud. Zuhud maknanya ialah mengambil nikmat yang Allah bagi, memakai nikmat yang Allah bagi, tetapi tidak menjadikan sombong. Tidak menjadikan riak, tidak menjadikan belagak dan tidak menyimpan nikmat itu di dalam hati.
melainkan menyimpan nikmat itu hanya sekadar di tapak tangan, bila-bila masa boleh dilepaskan. Itu nama dia zuhud. Yang ketiga, apa makna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis? Orang yang kena sebutkan nikmat yang dapat pada orang lain. Saya jumpa dengan Tuan Imam, saya sebutkan nikmat pada Tuan Imam. Allah Imam, sihat Imam, alhamdulillah, tengok muka Imam pun berseri. Sebut. Kita yang sebut pada dia. Cantiknya rumah Tok Imam. Maka Tok Imam sebut, hadza min fadli Rabbi. Cantiknya kereta Tuan Imam. Allah, kereta bank Ustaz. 3 bulan tak bayar, dia ambil lah. Maka kita yang menyebut nikmat itu kepada orang yang dapat nikmat dengan ucapan tahniah, tahniah, tahniah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang keseterusnya yang dikatakan nikmat Allah itu hendaklah kau sebut. Maksudnya ialah syukur. Lagi banyak nikmat, lagi banyak kau ibadat. Lagi banyak nikmat, lagi banyak kau buat amalan. Itu nama dia apa? Menunjukkan bahawa kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi buat ibadat, lagi banyakkan ibadat, panjangkan, lebihkan, tambahkan masa ibadat. Kerana apa? Kerana awak mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Apa dia yang kita boleh faham lagi tentang nikmat? Apa yang Allah bagi, itu nikmat. 2, termasuk juga apa yang Allah tak bagi. Sekarang kita nampak nikmat kat som, benda yang Allah bagi. Kita minta Allah bagi, kita minta Allah bagi. Bila kita minta Allah tak bagi, tak dapat nikmat. Salah tu. Saya dapat nikmat Ustaz, rahmat Allah, anugerah Allah, 5 anak Ustaz. Saya langsung tak dapat. Seorang pun tak dapat mengandung. 2 kali gugur dua-dua Ustaz. Itulah Tuhan tak bagi nikmat. Allah tak bagi anak pada akak, nikmat pada akak. Allah tak bagi suami pada akak, nikmat pada akak. Allah tak bagi isteri pada akak, itu nikmat. Jangan hanya menganggap nikmat itu ialah yang dapat. Yang tak dapat tu pun bagus. Ni akak-akak di belakang, sampai seorang tak ada suami, bagus. Tak payah masak. Tak payah minta izin. Tak payah nak kemas katil 24 jam. Tak payah. Selamat. Alhamdulillah Ustaz. Selamat Ustaz. Tak kena pukul. Kawan saya Ustaz, lebam mata Ustaz. Suami pukul. Akak, tak ada suami, siapa nak pukul? Simple. Sebab itu, jangan pandang buruk kepada Allah. Siapa yang pandang buruk kepada Allah, maknanya hati dia busuk dengan Tuhan. Kenapa Allah bagi saya anak seorang, orang lain 8? Kenapa Allah tak bagi saya anak 3 kembar? Kenapa tak bagi anak saya 3 pasang? Kenapa 5 lelaki seorang perempuan? Kenapa? Awak tidak sejahtera dengan Allah. Hati awak tidak baik dengan Allah. Hati awak tidak baik dengan Tuhan. Awak tak selamat di hari kiamat. Nabi kata, orang yang selamat di hari kiamat siapa dia? Man atallah biqalbin salim. Siapa-siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang sejahtera. Siapa yang jumpa Allah dengan hati yang sejahtera, dia selamat di hari kiamat. Apa makna salim? Sejahtera dengan Tuhan. Pandang baik, redha, suka, syukur dengan apa yang Allah bagi. Selamat. Kita tak syukur. Kita tak redha. Kita tak redha. Duk menyanyi lagu P. Ramlee ni, engkau laksana bulan. Itu contoh orang tak redha. Amran nama dia. Cerita penarik beca. Engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Hatiku telah kau tawan, hidupku tak keruan. Oh, kau cabutlah nyawaku. Nampak? Oh Tuhanku, mengapakah kau seksakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan? Apa pasal kau nak tanya Tuhan?
Yang patut diharamkan lagu tu. Kau cabutlah nyawa aku. Kenapa aku macam ini? Kenapa kau jadi? Kena haramkan lagu tu, tuan-tuan. Lirik tu tak kena. Ubah lagi. Yang mana boleh cipta lirik, ubah lirik. Sebab apa? Pertikai. Kenapa saya miskin? Kenapa saya susah? Kenapa saya buta? Kenapa saya yatim? Kenapa saya jadi anak yatim? Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan nikmat pada kita. Yalah ustaz ada bapa, tak apalah, saya daripada kecil tak ada bapa, apa nikmatnya? Nikmat awak tak ada dosa. Tak ada dosa dengan bapa. Nikmat tu. Belum tentu ya awak ada ayah awak tu awak ada pahala dengan dia. Belum tentu lagi tuan-tuan. Tapi sekarang ni awak tentu tak ada dosa. Ayah awak meninggal, umur awak 6 bulan. Langsung tak ada dosa. Alhamdulillah. Habis ustaz, ayah saya masih hidup sampai sekarang. Soalan, adakah perlu saya memekukkan bantal pada dia waktu dia tidur? Itu membunuh nama dia. Bila awak ada ayah sekarang masih hidup, berbaktilah pada dia. Itu nama dia syukur. Jadi tuan-tuan, ubah pahaman kita. Dapat nikmat daripada Allah bukan setakat dapat apa yang kita minta atau yang kita tak minta. Nikmat juga ialah sesuatu yang kita minta tapi tak dapat-dapat, ataupun satu nikmat yang kita tak ada. Itu adalah kebaikan untuk kita. Yalah, kau orang seronok lah duduk di Malaysia. Nama pun Sentosa, memang aman lah. Bukit Sentosa. Dah lah untung pula. Bukit beruntung. Untunglah kau orang. Habis tu kamu duduk di mana? Saya duduk di Palestin. Nikmat apa ada di Palestin? Rumah kena bom. Masjid kena tembak. Hospital kena roboh. Sekolah diruntuhkan. Bukankah awak berpeluang masuk syurga? Sebab tu orang Palestin dia tak lari dari Palestin. Sebab apa? Dia nak syurga. Dia nak syahid. Tuan-tuan, kalau orang Yahudi bunuh tuan-tuan sini, perang lawan. Mati-mati, syahid muzalak. Nikmat pada mereka. Sebab tu mereka mana ada lari tak? Itu yang baru ni ustaz, yang orang balik Malaysia tu duduk di Malaysia tak tahu. Palestin mana datang tuan. Yang ada di tempat lain pun nak balik sebab apa? Syahid cita-cita kami. Bagi orang yang mata dia halus, pemikiran dia kecil, pemikiran dia seni, halus, dia tengok nikmat. Bagi orang yang tak ada di dalam jiwanya perasaan seni, halus, dia tengok, oh kesiannya, musibah. Jadi nombor satu yang kita jumpa setiap hari apa dia? Nikmat. Syukur. Tuh, nikmat di luar. Carnival makan. Jom makan. Apa ni tukar? Jom mentergedarah. Allah Ta'ala bagi punya banyaknya nikmat pada kita. Tak sempat lapar. Mana ada satu hari kita di Malaysia ni tuan-tuan lapar? Cakap apa? Bila masa tuan-tuan lapar? Puasa pun tak lapar. Lepas sahur tidur. Sudah-sudah pukul 7. 7.20 maghrib. Astaghfirullahalazim. Tak lapar langsung sekarang. Memang tak lapar engkau tidur pada subuh. Mana sebab lapar sekarang? Cuaca elok. Panas sangat tidak, sejuk sangat tidak, kerja tak ada pencen, semua duduk relax. Bila masa lapar? Nikmat Allah bagi pada kita. Maka bila kita dapat nikmat ni tuan-tuan, salah satu nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita ialah nikmat rezeki makan. Macam-macam benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nasi saja kita tak dapat nak bubuh nama. Dari mandi, daripada chicken mandi, daripada biryani gam, sumpunya banyak lah tuan-tuan. Sampai nasi paprik, nasi goreng, nasi punya banyak. Tuan-tuan tengoklah bulan Ramadan nanti. Air apa yang tak keluar? 20 balang tuan-tuan. Tak tahu nak beli yang mana. Air katira ni banyaknya air.
Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Dalam surah Ar-Rahman lebih daripada 30 kali Allah tanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa susah kau nak jadi syukur dengan sebab dapat nikmat datang masjid? Allah bagi cukup-cukup dah, macam-macam Allah bagi dah. Syukurlah, mainlah semayang. Masjid pula tak sempat nak rasa panas. Aircon 24 jam tak nak. Tandas cantik, tempat wuduk cantik, masjid cantik. Apa lagi yang menghalang kau untuk ibadat? Atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Satu. Dua. Apa yang kita jumpa dalam sehari-hari? Balak. Musibah. Ibtalahu. Ujian pada dia. Yang kedua yang akan menimpa kepada kita, yang kedua apa dia? Balak, ujian, musibah. Akan sampai. Saya nak datang tadi, tayar pancit. Paku lah. Macam mana nak datang ni? Sempat lah. Dah lah jam pula. Ujian. Itu apa ustaz nak buat? Jalan sajalah. Ada kedai tayar singgah saat suruh cabut. Yang warning dah tok tayar dah ni. Baca ya doa insya-Allah mudah-mudahan sempat sampai. Dah lah jam pula. Yang warning tok pressure makin turun. Itu biasa. Sepanjang ustaz ceramah berapa kali accident? 7 kali. Yang paling teruk bergolek 4 tayar ke atas. Lagi kereta saya atas bumbung orang. Lah. Orang sodok-sodok kereta saya duduk atas kereta orang. Saya nak turun macam mana? Lompat turun ke bawah atas. Macam-macam tuan-tuan accident. Pecah tayar berapa kali? Tak tahu berapa kali. Yang paling menakutkan, jalan lancang ke apa ke. Satu-satu kereta saya, pukul 12.30 pagi. Orang belakang tak ada, orang depan tak ada, hutan saja ada. Tayar pancit pula tak boleh jalan dah. Tayar spare pula tak ada. Sudah tuan-tuan. Lepas tu saya beli kereta, pastikan ada tayar spare. Sebab kereta sekarang ni tak ada tayar spare. Dia boleh jalan, kita ni bodoh kan. Jalan-jalan apa hal kempih pula, rupa tak ada. Cari-cari tak ada. Nayalah. Macam-macam. Tu nama dia apa? Ujian. Apa ujian dalam kehidupan kita? Sakit, miskin, hilang harta, takut, lapar. Ini ujian. Mati, ujian. Kehilangan harta, ujian. Ujian inilah yang mematangkan kita. Jadi apa yang perlu buat bila kita ada ujian? Sabar. Wa basyiris sabirin. Sabar. Semakin hidup kita tuan-tuan, banyak ujian. Ni kita nak sampai tahun baru ni. Orang kita ni tuan-tuan, ulama-ulama dah cakap macam ni, kita cakap macam tu. Ulama cakap macam ni, kita cakap macam tu. Lama-lama tak habis cerita. Ustaz, apa hukum menggunakan kalender Masihi? Lama dah bincang. Dah, buat mari yang baru pula. Bergaduh pula. Kalender ni ada 2-3 Kak Som. Pertama, kalender Masihi, Gregorian calendar. Yang berdasarkan kepada pergerakan matahari. 365 hari sampai 366 hari lebih kurang. Pergerakan apa tu? Dia ambil daripada matahari. Satu lagi nama dia kalender Hijri. Yang berasaskan kepada pergerakan bulan. 354 hari. Jarak bezanya ialah 11, 10 sehingga 11. Jadi Ustaz, mana satu nak pakai? Yang lebih tepat, yang tak berubah, ialah Hijri. Saya lahir 28 November. Orang putih. Tahun Hijri 21 Syawal. Saya diberanakkan pada bulan Syawal. Sekarang saya sambut bulan lepas 28
November. Bulan Jamadil akhir. Bila masa Syawal? Boleh faham? Tuan-tuan ni beranak bulan puasa. Tapi pasal tak ikut bulan Islam, tuan-tuan sambut sekarang bulan Jun. Bila masa Ramadan? Boleh faham maksud saya? Engkau lahir bila? Saya lahir 2 Ramadan. Oh, sebab tu nama kau Ramadan je. Saya lahir 2 Ramadan. Sebab tu mak saya berbual saya Ramadan. Oh, habis tu kau lahir sambut hari jadi bila? Bulan Julai tu. Apa pasal Julai pula? Kita puasa bulan Februari. Apa pasal kau bulan Julai pula? Lawak macam mana dah bulan Julai tu? Sebab tu boleh pakai yang kalender Hijri anytime tepat. Awal lahir bila? Saya lahir betul-betul hari Isra' Mi'raj. Lah. 27 Rejab. Sebab tu mak saya berbual nama saya Rejab. Nampak? Kita. Yang tepatnya apa? Yang tepatnya ialah Hijri. Sebab tu kita panggil hari bulan. Hari ni apa hari bulan? Jarang disebut. Hari ni berapa hari matahari? Tobat lahum. Tak tahu tak? Boleh faham? Hari bulan. Okey, salah ataupun tidak menggunakan hari bulan kalender orang putih? Tak salah. Kenapa pula? Dua-dua Allah cipta. Bulan pun Allah cipta, matahari pun Allah cipta. Dua-dua untuk pengiraan. Dua-dua untuk pengiraan. Kau nak tengok bulan ke, kau nak tengok jam ke, nak tengok waktu sembahyang ke, tengok dua-dua benda ni. Nak tengok anak bulan raya, nak bulan Syawal, nak bulan Ramadan pun tengok dua-dua benda ni. Bila masa hari terbit, bila masa hari tenggelam, bila bulan terbit. Kena tepat dua-dua ni, nampaklah anak bulan. Dua-dua boleh pakai. Tetapi utamakanlah yang Hijri. Kenapa Ustaz cakap dua-dua boleh pakai? Sebab banyak pendapat. Pendapat yang pertama kata haram pakai. Pasal apa? Tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Sebab bulan Januari itu pun diambil daripada nama dewa orang kafir. Nama dia Janus. Daripada Janus diambil jadi Januari. Tetapi kerana adanya umum balua, seluruh dunia dah pakai kalender orang putih. Nak naik kapal terbang kalender orang putih, gaji kalender orang putih, naik kereta api orang putih, pengiraan antarabangsa pun orang putih. Maka terpaksalah kita pakai juga untuk menyamakan tarikh dengan orang lain. Maka sebab itu yang kedua pendapat kata harus pakai, semata-mata pakai tanpa meraihkan apa-apa benda pun yang ada kepercayaan agama di dalam tahun-tahun Gregorian kalender itu. Maka boleh pakai. Dan tu saya sambut apa? Hari raya dia ke, hari lahir ke, ada kepercayaan mereka lahir Nabi Isa. Tu saya sambut. Tak ada kena dengan kita. Serupalah dengan malam besok. Boleh pakai 2026 punya kalender tahun. Yang pergi sibuk sambut hari tahun baru tu kenapa? Bukan kaitan dengan kita. Tak payah kalau pergi bakar, merocom, minum, nyanyi, konsert. Tak payah. Tak. Ustaz cakap dalam masjid apa faedah? Tak. Saya cakap benda ni bukan dalam masjid. Dulu 2014 dulu 11 tahun dulu ada orang offer saya jawatan dalam politik umum satu Malaysia kecoh. Saya tengok gambar saya bukan ahli mana-mana parti ke apa benda parti, apa hal nama saya naik. Saya jumpa tuan-tuan di parlimen. Bila wartawan saya tahniah, Ustaz dilantik sebagai ni, saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya jumpa. Jumpa empat mata daripada hati ke hati. Saya kata, Datuk Seri, terima kasih atas pelawaan Datuk Seri untuk saya dilantik sebagai ahli majlis apa semua ni, terima kasih. Tapi saya memikirkan bahawa dakwah agama Islam untuk sampai pada masyarakat itu lebih dekat dengan sebagai kekal sebagai pendakwah bebas. Kalau saya join parti nanti banyak masalah. Jadi saya tolaklah, minta maaf banyak-banyak. Saya rasa lebih baik saya jadi pendakwah. Dia pun kata dekat saya pun rasa begitu juga. Okeylah.
Satu, benar-benar. Cuma saya nak minta pada Datuk Seri boleh tak? Dah jumpa, apa tu? Kalau boleh, sambutan tahun baru, sambutan ambang merdeka, tak payahlah buat konsert. Tak payahlah sambut dengan bunga api. Itu bukan cara kita, Datuk Seri. Habis tu kita nak sambut dengan apa? Kita buatlah selawat. Ya Hanana. Kita buat selawat-selawat. Kalau tuan-tuan perasan daripada 2014, 2015, mana ada sambutan? Semua tukar dengan Ya Hanana, Ya Hanana. Cakap. Sekurang-kurang saya cakap. Kita banyakkan majlis selawat. Buat di masjid, di surau, peringkat daerah, peringkat masjid. Ajak orang kampung supaya datang ke masjid baca Yasin. Supaya tak pergi kepada benda-benda yang disebutkan tadi. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni tuan-tuan untuk menjadikan kita kuat. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ujian. Ada orang tanya tadi, pagi tadi ada satu perempuan tanya dalam sesi soal jawab dengan saya tadi. Dia kata, Ustaz, dulu saya mengaku saya tak baik. Kemudian saya berubah, saya hijrah, saya cuba jadi baik. Bila saya jadi baik, saya banyak ujian. Dalam kehidupan, dalam bisnes, dalam keluarga. Sampai saya bertanya, adakah perlu saya menjadi jahat semula untuk dapat semua nikmat? Bila saya berubah nak jadi baik, macam-macam ujian untuk saya, Ustaz. Adakah saya perlu jadi jahat semula? Terima kasih, Kak, atas soalan. Ada satu makcik, umur dia 70-an. Dia datang jumpa saya. Belah sini ada jarum, belah sini ada jarum. Dia simpan 2 susuk di muka dia. X-ray, ada 2 jarum. Saya tanya kenapa pakai susuk? Saya takut suami saya kahwin lain. Sekarang, makcik takut dengan Tuhan. Nanti makcik takut tak boleh mengucap. Takut kubur tak terima makcik. Makcik taubat. Tapi benda ni tak nak hilang. Jarum, susuk ni tak nak hilang. Boleh tak Ustaz tolong makcik keluarkan benda ni? Saya pun baca, makcik ni relax. Ya, saya kata, Kak, saya dah baca dah. Akak dah tak jampi, tak serapah, tak bagi makan, tak layan dia. Kak dah tak beramal dengan pantang larang dia. Ya, kak dah tinggal lama dah. Nak buang tak boleh. Yang pakai susuk ni pun dah mati lama dah tu bidan tu. Tapi saya kata, Kak, benda ni dah tak ada fungsi, Kak. Kak tak menjamu dia, Kak tak bagi apa kehendak dia. Dia tak ada fungsi dah, Kak. Kalau saya baca tadi, kalau benda tu masih ada function, dia akan rosak. Kak menjerit dah tadi. Dia sekarang malfunction dah, Kak. Pilih balik. Tapi Ustaz, nak juga Ustaz buat. Kok boleh keluar. Saya cakap, benda yang dimasukkan sendiri dengan orang masukkan beza. Beza, Kak. Saya dulu live dalam televisyen, saya hampir pingsan dekat studio. Terus ke hospital. Perut saya naik membesar lebih daripada 42 dekat 46 masa itu. Perut saya jadi kembung. Orang panggil busung. 3 hari dalam wad, masuk skop atas bawah. Saya panggil anak-anak saya, panggil semua pelajar pondok, duduk, sekarang baca doa ni, tolong. Saya ajak makcik baca ni. Saya mandi, saya tekan perut saya, keluar jarum. Senang pula keluar. Pasal bukan saya yang masukkan. Orang yang hantar, nama dia sihir. Jadi jarum ni ada di rumah. Siapa nak ambil? Buat kenang-kenangan. Yang makcik punya, makcik sendiri masukkan. Nak keluarnya susah sikit, Kak. Cuba dulu, saya bagi. Seminggu, cuba tak keluar. Saya kata, Kak, pergi jumpa dengan ustaz ni.
dia insya-Allah dia boleh keluarkan di Pulau Pinang. Ustaz tak boleh buat ke? Boleh, tapi sakit. Saya tak sanggup tengok akak sakit. Lagipun saya tak pandai kak. Kalau saya buat pun sakit. Dia pergi buat. Tak lama lepas itu anak saya tunjuk TikTok. Ayah, orang ni sebut nama ayah. Dia buang jarum, dia sebut nama ayah. Tok Momo ustaz yang buang tu pun sebut nama ayah. Oh, makcik ni yang datang jumpa ayah. Yang sebelah sini senang keluar, tarik dia keluar. Yang sebelah kini kena korek. Yang tu yang saya tak tahan. Selepas 2 minggu makcik ni datang jumpa saya nampak bekas dia. Ni ke bekas yang dia tarik ustaz sakit, ustaz sekali juga isi-isi tarik ya ustaz. Itulah jawapan pada makcik yang tadi. Kenapa bila saya taubat macam-macam musibah datang pada saya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok betul tak betul kau taubat. Sekarang bila kau taubat, Allah datangkan ujian. Bila kau berubah, Allah datangkan ujian. Nak tengok untuk istiqamah ataupun tidak. Yang kedua, kenapa ada ujian? Nak tengok kau lulus ataupun tidak. Kalau tak ada ujian JPJ, semua orang cakap saya pandai bawa motor. Pergi test dulu. Test dulu, bawa slow di atas titi yang kecil. Pergi test bawa kereta dulu. Kalau tak ada lesen, boleh bawa kereta. Semua orang kata hero. Pergi test dulu. Ni dalam kelas ni, bila belajar tadi, 7.55, sekarang 8.25. Faham ke makcik? Faham. Cuba bagi soalan, lulus ke tidak? Sebab itu Allah Ta'ala akan test selepas awak taubat. Nak tengok awak lulus ataupun tidak. Nombor 3. Kesakitan yang kita dapat selepas kita bertaubat. Ujian itu apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dia takkan sesenang itu untuk dihapuskan. Melainkan benda yang tak elok, benda yang sakit, benda yang pedih akan kita dapat. Sabarlah. Sabarlah. Tuan-tuan yang saya muliakan, itulah namanya ujian. Ujian datang mengikut seseorang. Ustaz, ya. Kami orang masjid. Ya. Kamilah yang semayang berjemaah di masjid. Ya. Kamilah yang subuh-subuh datang ustaz. Kamilah yang duduk bersila ustaz dengar ceramah ustaz. Kamilah ustaz. Ada orang mati kami uruskan. Ada orang sakit kami tolongkan. Orang buat kenduri kami yang ramai kan ustaz. Ya. Kami tak pernah bertikam. Kami tak pernah berjudi. Kami tak pernah minum arak ustaz. Kami tak pernah. Soalan. Bila datang gempa bumi. Bila datang banjir dengan kami. Mati habis dalam masjid. Yang buat jahat 4-5 orang. Tapi Allah Ta'ala datangkan balak pada kami. Apa pasal? Patutnya 4 orang itulah yang buat. Apa yang dia orang buat? Dia orang rogol lembu. Bergila-gila pula ustaz. Lah. Dah gila ke apa? Tak tahu lah. Allah murka agamanya ustaz. Allah datangkan gempa bumi. Habis masjid. Kami tengah semayang. Mati ustaz. Padahal kami tak rogol berlembu tu. Kenapa kami kena? Mati tetap mati. Sama ada kau mati seorang atau mati berjemaah, mati tetap datang. Tetapi dibangkitkan kita di hari kiamat atas amalan masing-masing. Macam tsunami. Sekali datang tsunami, mati beratus ribu orang. Bukan semua yang jahat mati, yang baik pun mati, budak pun mati, orang masjid pun mati, tok imam mati. Mati tetap mati. Tetapi akan dibangkitkan di hari kiamat mengikut amalan masing-masing. Kalau abang orang baik, matilah baik. Kalau abang mati lemah, bukankah abang syahid? Sebab itu tuan-tuan, bila kita datang ujian kepada Allah, pandang baik pada Allah. Sabar nama dia. Kenapa Ustaz? Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, 2 kali usri, 2 kali yusran. 2 kali Allah sebut berderet berturut-turut tu. Usri susah, yusran mudah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yang mengikuti kesulitan, yang bersama dengan kesulitan ialah kesenangan. Allah bagi kita sulit
Maknanya Allah nak bagi kita senang lepas ini. So, apa yang susah? Apa yang susahnya bila kita susah sekarang? Allah nak bagi senang lepas ini. Simple. Maka kalau itulah yang Allah cakap, selepas awak susah, awak akan senang. Apa yang kita takut dengan susah? Cakap. Apa yang takut dengan sakit? Tadi saya jumpa dekat Shah Alam tu ni, satu makcik. Orang kita. Orang Melayu kita. Suami Pakistan. Jalan sengit. Makcik ni tegur saya. Kak ni tegur saya. Ustaz Elias Kazim. Ya. Ustaz Elias Kazim. Betul ya tu. Terbalik kak. Kazim Elias. Tu kira baik. Makcik ni. Saya pergi dipendam. Ustaz Harun Din. Astaghfirullahalazim. Jauh sungguh ni. Tok guru tu pun lama dah tak ada. Dia boleh kata kat saya. Ustaz Harun Din. Ambil lajunya jalan. Ya. Ni membuasaan ni. Saya pergi kat Sungai Buloh R&A tu cari stokin. Hak budak nega tu. Bukan senang ni ambil gambar Ustaz Wadi. Wadi mari mana engkau. Belasah lah engkau entah ni. Macam-macam manusia ni. Dia tak cam entah ni. Suami dia Pakistan tinggi. Saya tanya, kau nak pergi mana? Pergi hospital, klinik ni. Kenapa? Abang kenapa? Sakit pinggang. Abang angkat berat ke? Oh, slip disc ke apa? Oh, tuan-tuan, ujian. Ujian yang datang ni, dia bukan setakat nak test kita. Dia nak test orang sekeliling kita. Berapa ramai waktu sihat sama, bila sakit tinggal. Bila waktu kaya, kawan. Bila miskin, sorry. Sebab tu sekarang, tuan-tuan, kita sedang diuji. Allah sedang memberikan pembebasan kita daripada toksik. Orang-orang yang toksik. Yang parasit. Sekarang tuan-tuan sihat, duit banyak, mudah pula, semua kawan. Semua kawan. Tapi bila tuan-tuan tak ada duit, susah, belum tentu. Bila tuan-tuan tak ada benda, susah, orang akan tanya, who are you? Who are you? Tanya dia. Cuba tuan-tuan senang. Tuan-tuan kaya. Agak-agak apa dia tanya? Ni. Orang ni yang Allah Ta'ala nak bersihkan. Sebab tu dia bagi kita susah. Dia bagi kita sakit. Supaya bersih. Bukan setakat dalaman awak bersih daripada dosa. Luaran awak pun bersih. Allah pilih. Bukan setakat kawan lari. Ada suami lari. Tuan-tuan. Ada isteri lari. Tuan-tuan mesti jumpa ada orang yang kulit dia biji. Biji ni menghabis ni. Tangan ni biji. Allah. Kita tengok ni naik bulu rumah ni. Allah uji dia. Habis ni rambut semua botak tak ada biji. Tumbuh penyakit apa tak? Isteri dia tak lari tuan-tuan. Tidur dengan dia, masak dengan dia. Oh, mana nak cari perempuan macam ni? Mana nak cari perempuan macam ni tuan? Sebab tu Allah Ta'ala ni, bila dia bagi kita sakit, dia bagi kita ujian. Selain daripada dia nak bagi kita senang, dia nak hapuskan dosa-dosa kita. So jangan takut. Jangan susah, jangan sedih. Bila Allah Ta'ala bagi kita ujian, itu tanda-tandanya. Allah Ta'ala nak naikkan darjat kita, menghapuskan dosa kita, memberikan pahala kepada kita. Dan ada kesenangan lain yang sedang menanti kita. Relax. Tuan-tuan ingat dulu, saya dulu, setahun saya sakit kulit. Setahun tuan-tuan ni, daripada muka ni. Sekarang orang jumpa saya, tengok muka saya. Oh, dah flawless. Saya kalau orang lelaki tengok macam tu tak apa. Yang paling saya susah hati, makcik-makcik. Nak tengok, oh dah elok.
Jangan rapat kat pakcik, oi. Oh, saya takut kalau nak darah tak apa, rapat pun tak apa. Ni makcik tengok, Masya Allah. Isyak aku apa, Ustaz? 8.30. Dah isyak dah? Belum lagi? 1 minit lagi. Lagi saya cerita. Hak muka saya. Oi, laju keluar lah. Subhanallah. Tanjak boboy. Astaghfirullahalazim tadi. Tuan-tuan yang saya muliakan. Setahun. Genap setahun. Penyakit yang pelik. Mula-mula orang operate kaki saya. Bila operate darah tak ada. Nanah tak ada, apa tak ada. Doktor operate. 3 hari, kaki saya bengkak, saya tak boleh jalan. Bila dah tak boleh jalan, kaki saya naik hitam, naik luka, naik berdarah, daripada kaki sampai ke muka. Setahun. Jenuh berubat. Doktor pakar, doktor tak pakar, hospital pengajar. Sampailah pada Institut Kajian Penyelidikan Penyakit Kebangsaan. Mereka ambil kes saya. Ambil kulit, ambil rambut, ambil darah, ambil air liur, ambil kuku. Daging saya diambil di hospital pengajar. Hospital pengajar UPM. Ambil daging. Cek apa penyakit saya. Tak ceramah setahun. Buat FB live. Pakai bedak sejuk. TV pun tak masuk. Jadi macam katak puru. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sekarang ni di Madinah ada satu datuk. Dia jumpa saya 2 minggu lepas. Dia minta saya tolong ubatkan dia. Dan bawa dia pergi ke Madinah. Di tempat saya berubat sakit kulit dulu. Saya kata, Tok, saya ni sibuk. TV lah, siaran langsung TV lah, mu'alim lah, apa mana nak ada sempat. Balik rumah pun tak sempat. Jadi Datuk pergi dengan anak buah saya, dia akan bawa, dia akan baca doa, dia akan ajar. Semalam anak buah saya telefon, Datuk kita ni kulit dia dah bersih elok. Lepas kita bagi mandi buat rawatan tu dah lega elok. Alhamdulillah. Allah bagi saya sakit, Allah bagi taubat tang mana, sekarang siapa yang sakit, pakak pergi ramai tadi. Kalaulah saya tak sakit je. Sebab itu, sabar. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Sabar. Saya jumpa dia hari tu, kulit ni merah ni. Kenapa pula ni? Lain macam kulit ni. Tahulah tak tahu nak ubat tang mana dah. Kita nampak dengan gatai, dengan merah, dengan nak garu semuanya dah. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan sekarang kalau diuji dengan ujian, sabar. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Tak payah merungut, tak payah nak menghina, mengherdik. Bila kita tengok ada orang yang dapat ujian, jangan kata apa. Kadang-kadang dia bercerai. Suami kamu tinggalkan kamu, sabar. Lepas ni kok Allah nak bagi suami hak lain. Mana kita tahu? Hak lebih baik daripada yang tu. Allah nak bagi isteri hak lebih baik daripada hak dulu. Sabar. Ustaz jumpa ke? Ya, petang tadi saya jumpa. Petang tadi. Saya tengok suami dia, saya tengok isteri dia. Saya tanya dekat suami dia. Bang, abang sangka tak yang ni isteri abang sekarang? Abang tengok tak dia dalam TV? Tengok. Abang tengok tak dia berlakon drama? Tengok. Abang tengok tak dia berlakon gerak khas? Tengok. Abang sangka tak bila dia tengok gerak khas tu? Abang kata, yang inilah bini aku satu hari nanti. Tak pernah tersangka, Ustaz. Hari ni jadi isteri dia. Sayang, semua gini tengok tentang lain macam mereka dia. Sebab tu abang-abang buat tenang. Kalau sekarang ni jadi duda bercerai, mana nak tahu kau artis isteri abang sekarang? Mana nak tahu?
Allah nak bagi. Kak, sabar kak. Mana nak tahu kalau Allah bagi tu imam lah kita sekarang ni. Dia nak pilih ustaz, siapalah imam saya ustaz? Siapalah imam? Lah imam masjid dapat kadang ustaz. Maka setiap kali datang ujian, jangan pandang buruk pada Tuhan. Ini tahulah, hidup pun tak seronok. Mati lagi bagus. Pergilah mati. Tu buaya banyak. Terjun entah. Tak nak pula terjun. Takut ke buaya. Sikit punya ujian pun dah banyak nikmat Allah Ta'ala bagi, kau nampak satu ujian tu. Jadi tuan-tuan, bila dapat nikmat, syukur. Bila dapat ujian, sabar. Yang ketiga, apa yang kita jumpa dalam sehari? Ibadat. Tiap-tiap hari kita akan jumpa peluang untuk berbuat ibadat dan jalan untuk berbuat ibadat. Setiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang azan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang sambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana satu ustaz? Sambung ke berhenti? Banyak persoalan tu. Orang kita kan suka tanya benda pelik-pelik kan. Nanti takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak boleh sambung ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau suka engkau lah. Engkau tak nak sambung, sudah. Kau nak sambung je lah. Tapi kalau nak sambung, bagi betul. Allahu Akbar, Allah. Jangan Allahu Akbar, Allah. Jangan. Kalau nak berhenti, wakaf tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini betul sudah. Sekarang jangan main-main tak. Jadi, silap sikit mampu yang tadi. Tu yang saya pilih imam mu'alim muda ni. Tak muda, tua-tua, bobok ni. Sudah bunyi pula dah tak ni. Dia suruh berhenti sembahyang tadi. Tuan-tuan tengok hari Jumaat malam ni, minggu ketiga ni, secara langsung ni, mu'alim muda ni. Saya turut berada dalam sesi pemilihan peserta. 100, dekat-dekat 120 orang, 140 orang. Daripada jumlah yang banyak, tinggal 30. Nak pilih 10. Berjam-jam duduk. Temu duga berjam-jam. Dah berjam-jam, masuk lagi. Temu duga lagi, berjam-jam. Masya Allah. Saya kata, apa pilih aku, nak pilih aku tak larang. Pening nak pilih. Yang ni pakar bahasa Arab, yang ni Azhar, yang ni Syria, yang ni Jordan, yang ni Madinah, yang ni UIA, yang ni banyaknya semua, yang ni doktor, yang ni tulis buku, banyak no. Pasal apa? Pasal hari ni nak jadi penceramah, kalau tak ada, duduk diam-diam. Kita sekarang ni hadap mengaji ni alim-alim Melaka. Tambah abang kita. Alim boleh tak? Dia buat tanya, mampu tak? Ustaz, Allahu Akbar ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah lah. Pening. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, huwal hayyul qayyum ke huwal hayyal? Sudah. Dia bukan hayyu Ustaz, dia hayyal. Sudah. Kau suka hang lah. Bila kita kata dua-dua boleh pakai, dah nak satu je Ustaz. Dah, Assalamualaikum. Peluang untuk kita buat ibadat dia banyak. Contoh dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seronok lah Tok Bilal tu bang dapat pahala dekat dia. Awak jawab azan pun awak pahala. Siapa kata pahalanya untuk Tok Imam? Seronoklah Tok Bilal dapat pahala dia muazzin. Habis tu awak buat apa? Nyimbang. Orang azan awak tidur. Orang azan awak berbual. Jawab azan. Dapat pahala. Seronoklah dia jadi imam. Zuhur dia, asar pun dia, maghrib pun dia, isyak pun dia, subuh pun dia. Dia conquer semua pahala Ustaz.
Tak apalah, dia imam yang dilantik. Jais pilih dia, lantik dia. Pemerintah lantik dia, taat sajalah. Itu saya pun nak pahala juga. Awak ambil pahala sah nombor 1. Ni pun hak duduk depan ni besar pahala ni. Tak juga. Duk pilih belakang, tak apalah bagi orang muda. Dia belakang tu. Rupanya ada jamuan nasi kat belakang. Patutlah pun. Ya mana faham, tak faham tu tak. Setiap satu saf ada pahala. Merapatkan saf ada pahala. Apa masalah kita? Tuan-tuan ambil wudu ada pahala. Saya dah ada wudu ustaz. Tak batal-batal lagi ustaz. Ulang balik wudu dapat pahala. Kita sembahyang isyak berjamaah. Allahu Akbar. Salam balik. Elok kita balik ada seorang baru sampai. Dah habis ke isyak? Dah. Saya baru sampai Allah. Terlepas saya pahala sembahyang berjemaah isyak. Tak apa. Awak jadi imam, saya jadi makmum. Saya jadi imam, awak jadi makmum. Saya ulang balik sembahyang supaya awak dapat pahala berjemaah. Pahala lagi dapat Ustaz. Sekali itu je lah, ingat banyak kali pula. Peluang. Tapi kita tak nak. Kita tak nak lah. Apa salah? Dia lambat sembahyang, baru sampai jam jalan. Tayar pancit pula. Dia sembahyang tepi dulu, switchboard. Kita tu siap pula. Sambil nak tutup switch tu, nak off. Boleh pesan ke dia? Cepat sikit sembahyang tu, nak tutup masjid. Mengangguk dia. Ya, ini parah ni tuan-tuan. Ambil wudu, pahala tuan-tuan. Baca doa, pahala. 24 jam kita boleh dapat pahala. Lepas tu sunat wudu. Lepas sunat wudu, qabliyah, ba'diyah semua buat. Ustaz, masjid kita orang tak ada zikir lah lepas sembahyang Ustaz. Assalamualaikum, jalan terus. Yang tak zikir tu imam, kenapa awak ikut tu imam? Kita kena sembahyang, kena ikut imam waktu sembahyang. Habis sembahyang tak payah ikut. Dia tak nak zikir, sudah kita zikir subhanallah. Ini mulut jahat. Apa tu imam tak nak zikir? Tak tahulah. Dia tak nak zikir, awak duduklah zikir. Saya dah duduk zikir, tok siap pula halau. Saya ustaz nak tutup masjid. Astagfirullahalazim. Ini berat ni. Kalau kita awak zikir di rumah. Di rumah tak nak zikir pula. Depan orang awak sibuk nak zikir. Di rumah awak zikir apa? Ngerimot. Nengok TV. Tak pun begini zikir ini. Di masjid sibuk komplain imam tak zikir. Duduk di rumah begini. Zikir apa? Tak ada. 24 jam kita boleh dapat ibadat. Apa yang perlu kita buat? Syukur. Ya Allah, minta sihat ya Allah. Sebenarnya dengan tahun baru ni ya Allah. Berilah kesihatan padaku ya Allah. Aku nak buat ibadat padamu ya Allah. Tadi saya bercakap pada usaha wanita di satu daerah di Selangor. Hebat tuan-tuan. Saya tanya, kak ni agak apa? Saya ada firma guaman saya. Oh sudah, peguam lah pula. Akak kerja apa kak? Saya accountant. Accountant. Saya berurusan dengan lembaga hasil. Lagi takut tuan-tuan ni. Akak bisnes apa? Saya sekarang bisnes import export. Wow. Akak bisnes apa? Hebatnya. Dekat 100 orang. Semua koprak-koprak dia. Hebat. Saya tanya satu Satu saya tanya pada dia. Kita kerja ni untuk apa? Kita seronok mencari rezeki, kita seronok mendapat wang, kita seronok mendapat hasil. Sebab saya nak bayar zakat. Itu dia. Tuan-tuan, sekarang Rejab. Tak lama Syaban. Lepas tu Ramadan. Kenapa saya suka dengan Ramadan? Sebab Ramadan ialah kiraan haul saya bayar zakat. Tak sabar saya nak bayar zakat. Seronok nak bayar zakat. Nunggu bulan Ramadan ni cukup setahun. Kenapa? Nabi sebut. Kita bekerja ada 3 sebab. 3 sebab kita bekerja. Nombor 1, supaya tidak meminta-minta. 2,
supaya menafkahkan orang yang wajib kita tanggung. Mak kita, pak kita, isteri kita, anak kita. 3, untuk membantu masyarakat sekeliling. Nama dia zakat. Nama dia sedekah. Kalau siapa-siapa yang bekerja atas 3 niat ni, ibadat untuk dia. Kerja dia adalah ibadat. Halal, maka dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan kerja 9 jam, 8 jam sehari, pahala. Walaupun jadi jaga, pahala. Sebab apa? 3 sebab. Tuan-tuan cikgu sekolah, nama Syahri, pahala. Jika tuan-tuan tak tidur. Ya mana faham, tak faham, tak. Kalau niat 3 benda tadi. Hebat. Maknanya tuan-tuan tak payah berhenti kerja. Ustaz, saya nak berhenti kerja lah Ustaz. Apa abang nak buat? Saya nak duduk di masjid berzikir. Cari pahala Ustaz. Abang kerja apa? Saya kerja pegawai pejabat tanah Ustaz. Uruskan tanah lah, biasalah Ustaz kerja kan. Bagus lah tu. Niat 3 benda. Kerja abang dah halal. Tambah 3 benda ni bang. Abang dapat pahala bang. 30 tahun abang berkhidmat. 24 jam. Abang dapat pahala bang. 8 jam, 9 jam. Teruskan kerja. Itu nama dia ibadat. Alhamdulillah. Yang terakhir, maksiat. Benda yang kita jumpa setiap hari apa dia? Maksiat. Apa yang perlu buat kalau kita buat maksiat? Taubat. Maksiat yang paling banyak, mata. Maksiat paling banyak, lidah. Mata, lidah. Mata, lidah. Macam mana nak selamat daripada mata Ustaz? Pejam mata selamat. Tapi bukan ambil garpu. Tak ambil garpu pula. Silang tangan pula. Ngak lagu tu. Jangan. Ni maksiat Ustaz, jangan. Ni nikmat. Cuba tengok. Tutup mata selamat. Nama dia apa? Yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan mereka. Tunduk. Selamat. Dia ada kelopak. Suruh tutup. Begitulah dengan lidah. Lidah. Selepas lidah, gigi. Selepas gigi, bibir. Allah nak jaga lidah tu. Dia duduk dalam mulut. Dalam mulut tu ada gigi. Lepas gigi tu bibir. Punya susah nak bercakap. Kalau abang silap cakap, silap. Baik, sekarang tutup mulut. Tak ada dosa. Pejam mata. Tak ada dosa. Telinga dia tak boleh tutup sendiri. Mata, kita boleh tutup dengan kelopak. Mulut, kita boleh tutup. Jagalah 2 benda ni. Satu lagi, kemaluan. Kenapa Ustaz? Basuh, tak betul. Tak basuh langsung pun ada. Kepiah atas kepala, kencing berdiri dekat R&R. Berdiri dekat mangkuk dinding lah. Tegak kepala berdiri. Saya keluar tandas, dia duduk kencing. Ha Ustaz? Astaghfirullahaladzim minta ni. Yang mahanya kat situ, suruh tangan nak bersalam pula. Astagfirullah. Ni basuh ke tidak ni? Oh, bang. Itulah penyebab kita diseksa dalam kubur. Masalah kencing tak sempurna. Basuh tak kena. Berdehem pun tidak. Bila kencing tak tos. Jalan-jalan 2-3 tapak keluar balik. Ambil wuduk sembahyang. Allahu Akbar. Awak menghadap Tuhan dalam bernajis. Macam mana cerita ni? Jadi tuan-tuan, jom. Sepenuh dengan tahun baru ni, 4 benda ni akan datang pada kita. Pertama, kita akan dapat nikmat, syukur. 2, mungkin kita akan dapat ujian, sabar. 3, mungkin tahun ini kita dapat naik haji. Mungkin tahun ini kita boleh buat puasa Ramadan. Syukur Allah bagi aku ibadat. 4, kita ada buat salah. Kita ada buat maksiat. Taubatlah kepada Allah. Pintu taubat sentiasa terbuka. Jadi tuan-tuan, hari ini kita ada jom carnival makan tuan ni. Peniaga-peniaga kita dah 11 hari nak buat ni. InsyaAllah kita bantu dia orang. Kalau tuan-tuan yang datang malam ni berbelanja RM5 satu gerai, selesai masalah tuan. Sedekah pada dia orang.
dia orang menyumbang juga untuk masyarakat, dia orang juga bayar zakat. Saling tolong menolong di antara satu sama lain. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Jumaat 9 malam di rumah tuan-tuan Muallim Muda. Ustaz jadi apa Ustaz? Ketua juri. Siapa juri Ustaz? Hajah Nilofa. Oh sudah. Hebat entah ni. Hajah Nilofa dengan pejuris. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.